Bermula 1 Julai 2025, bank akan dikenakan cukai 8%. Aduh, cukai lagi. Okey guys, bagi mereka yang tak tahu, start 1 Julai 2025 nanti ni bersamaan dengan kenaikan SST yang diumumkan oleh kerajaan, cukai perkhidmatan bank juga akan dikenakan sekitar 8%. Berdasarkan Persatuan Bank Malaysia, Persatuan Bank Islam dan Persatuan Bank-Bank yang lain lah, dia mengesahkan bahawa cukai perkhidmatan 8% akan dikenakan ke atas yuran ataupun komisen untuk servis-servis seperti pemindahan wang antarabangsa, urusan-urusan pelaburan dan urusan-urusan perkhidmatan seperti perundingan, consultation. Persatuan Bank Malaysia memberikan jaminan servis seperti akaun simpanan, akaun semasa dan e-wallet tidak akan dikenakan cukai tambahan. Tapi jikalau ada yang dalam ni berkeinginan untuk membuat apa-apa fasiliti dengan pihak bank selepas ni, contohnya macam personal loan, housing loan dan sebagainya, setiap fasiliti yang kita nak buat dengan bank ada yang kita panggil sebagai processing fee, yuran proses. Jadi dekat situlah cukai perkhidmatan yang akan dikenakan. Contohlah kita nak buat loan kereta total RM40,000 dan yuran processing fee dikenakan lebih kurang RM200. Jadi daripada RM200 tu akan dikenakan 8% sebagai cukai perkhidmatan.